korang, viral satu dunia pasal jejaka pemuda dari Libya ni, Amir Al-Gaddafi, yang rezekinya untuk pergi haji sampai kan kapal terbang tu patah balik 2 kali guys. Hanya untuk ambil Amir ni naik ke kapal terbang untuk menunaikan haji. Mula-mula dia ditolak daripada menaiki kapal terbang kerana ada masalah teknikal lah. Maksudnya masalah pasport. Masalah pasport dia dekat immigration lah, dekat lapangan terbang tu. Sebab kan masalah pasport tu berkaitan namanya tu, Gaddafi tu ada masalah sikit lah nama tu dalam pasport tu. Jadi ambil masa sikit untuk pihak berkuasa lapangan terbang cek pasport semua. Sampailah terlambat dah untuk Amir ni nak menaiki kapal terbang bersama jemaah-jemaah lain untuk ke haji ke Mekah guys. Kesian dia. Tapi sebabkan dia terlambat, pilot kapal terbang tu cakap dia terpaksa berlepas tanpa Amir untuk ke haji. Jadi yang pihak lapangan terbang pun bagi tahulah Amir kerana lambat tentang nama dan masalah pasport dia kat immigration tu, membuatkan dia tak ada rezeki lah untuk pergi haji waktu tu. Tapi satu yang kebaikan Amir ni ialah niat hati dia yang ikhlas untuk pergi menunaikan rukun Islam kelima kita ini dengan bersungguh-sungguh dan ikhlas kerana Allah yang satu, kerana Tuhan. Jadi dia cakap kepada orang di lapangan terbang tu, dia tetap insya-Allah akan pergi. Kerana dia niat nak pergi kerana Allah lah kan, dia nak pergi, insya-Allah dia akan pergi juga menunaikan haji. Jadi apa yang keajaiban tu, kapal terbang tu dah berlepas. Kejap dia lepas kapal terbang tu berlepas tanpa Amir dalam kapal terbang kerana dia dah tak dapat naik kan. Tiba-tiba ada masalah mechanical, technical guys. Tiba-tiba ada kapal terbang tu ada masalah mechanical, terpaksa patah balik. Landing balik dekat lapangan terbang tu. Itu baru first time, baru patah balik sekali. Jadi diorang pun perbaikilah masalah kecil katanya mechanical dekat kapal terbang tu, nak berlepas kali kedua. Jadi Amir yang masih ada dekat lapangan terbang yang masih berharap nak pergi juga tu, bertanyalah ke pihak kapal terbang, pihak lapangan terbang, boleh tak dia naik sekarang kan? Sebab kapal terbang dah ada kat lapangan sekali lagi, dah patah balik. Tetap pilot tu, juruterbang tu berkeras. Dia cakap, maaf, dia tak boleh nak bagi Amir naik sebab ialah mungkin ada banyak dia punya step lah, langkah-langkah nak bagi seorang dia naik kapal terbang lepas dia dah terlambat awal tu kan. Jadi tetap juruterbang ni cakap dia takkan bawa Amir, terpaksa pergi tanpa Amir juga. Jadi kali kedua ni guys, ini kita tunjuk keajaiban kalau Allah dah takdirkan sesuatu kepada kita tu, tiada siapa yang boleh halang. Jadi kapal terbang ni pun berlepas sekali lagi tanpa Amir. Tapi satu kita salute lah pasal Amir ni, dia tak berputus asa dan masih tunggu ke lapangan terbang tu. Kalau kita dah kena 2 kali, dah kena orang kata tak boleh pergi, mesti kita frust, kecewa, hilang harapan. Betul tak kebanyakan kita? Tapi Amir ni dia punya niat tu kerana Allah tu kuat, kerana Tuhan untuk menunaikan rukun Islam kelima, menunaikan haji ni. Dia masih berharap dan tunggu. Dia kata insya-Allah kalau dah takdirkan untuk dia, insya-Allah dia mesti pergi juga. Tapi lepas kapal terbang ni berlepas kali kedua, sekali lagi rosak mechanical, ada isu dekat kapal terbang tu yang berlepas tanpa Amir ni untuk ke Mekah. Jadi pilot tu patah balik buat kali kedua. Waktu inilah yang Amir rasa ada harapan. Tapi rupanya lepas kedua kali pun dah rosak kan. Akhirnya pilot pun dah give up. Pilot cakap dah 2 kali dah ni aku pergi patah balik, pergi patah balik. Ada masalah mechanical. Ini mesti ada kaitan dengan Amir yang aku tak bagi naik tu. Jadi dia kata dengan nama Tuhan aku takkan berlepas lagi sekali tanpa Amir menaiki kapal terbang ni. Jadi juruterbang pilot tu pun dah sedar yang mungkin silap dia untuk tak bagi Amir naik kan, untuk menunaikan haji. Benda yang baik kan. Lagipun dia lambat tu bukan sebab dia lambat sampai, sebab ada isu pasport je. Bukan ada apa-apa pun tentang nama dia je. Dan proses tu lambat kat bahagian immigration, bukan salah dia kan. Jadi betapa gembiranya Amir tu. Dia cakap memanglah insiden ni menguji keimanan dia dan Tuhan mesti nak uji keimanan dia. Dan dia cakap dia yakinlah kalau sesuatu takdir tu dah ditetapkan Tuhan untuk dia, rezeki dia tu untuk ke haji tahun itu dan hari itu, tiada siapa, tiada kuasa pun yang akan boleh berhentikan dia untuk pergi. Betul lah. Dan dia punya keimanan yang tinggi dan kesabaran dia tu sampai viral satu dunia guys. Berita ni ramai yang sebab terharu dengan memuji-muji kekuasaan Allah dan Tuhan.
Korang boleh tengok bagi komen semua cakap ini kuasa Tuhan. Kun fayakun. Kita tahu kun fayakun itu bermakna jadilah maka jadilah ia. Itu satu perkataan yang selalu diulang-ulang dalam Quran je guys. Jadi kita boleh tengoklah bagaimana Amir ni happy ya. Happy dapat pergi naik kapal terbang. Dan berlepas kali ketiga tu, berlepas dengan adanya Amir dalam kapal terbang tu, elok pula tak ada masalah mekanikal. Kat situ terbuktilah kapal terbang tu tak nak berlepas lagi. Amir tak naik untuk pergi sekali dengan jemaah lain menunaikan haji. Alhamdulillah. Sampai semualah ahli-ahli kapal terbang dalam kapal terbang tu dengan pilot semua bergambar guys dengan Amir. Mungkin orang bersyukur lah sebab yalah Amir masih kuat iman dia, menunggu, berharap lagi walaupun dah ditolak katanya tak boleh naik kapal terbang kali ni kan, pergi haji, tapi tetap dia tunggu dan berharap dan niat dia ikhlas untuk menunaikan haji kerana Allah yang satu. Kita boleh ambil pengajaran kat sini di mana bila sesuatu tu dah ditakdirkan Tuhan kepada kita, tiada kuasa sebesar mana pun yang boleh menghalangnya. Bila Tuhan dah kata, Allah dah kata kun fayakun, jadilah maka jadilah ia. Macam kita tahu kun tu bermakna jadilah. Faya, fa tu bermakna maka. Jadi jika perkara itu jadi kepada kamu, jadi orang panggil faya. Jadi maka kun, jadilah. Jadi makna penuh kun fayakun tu secara generalnya ialah jadilah maka jadilah ia. Kalau kita tengoklah Al-Quran sendiri guys, memang ada banyak perkataan kun fayakun diulang-ulang sampai kita boleh nampak bukan dalam satu surah saja, dekat 6 surah ke lebih kita tak pasti, tapi yang aku tahu setakat ini yang dalam 6 surah dalam Al-Quran dah disebutkan tentang kun fayakun. Kun fayakun ni disebut dalam Quran menunjukkan kekuasaan dan kebesaran Allah. Kalau korang tengoklah surah, macam-macam surah ada korang mau tengok. Hampir 6 surah ya yang memang selalu kita dengar perkataan jadilah maka jadilah ia. Macam mana juga perkataan kun fayakun digunakan untuk menunjukkan kebesaran Allah pencipta alam semesta ni. Hanya dengan perkataan itu terciptalah seluruh semesta dunia. Jadi dalam surah Yasin pun ada, dan surah-surah Al-Baqarah semua sebelum ni. Jadi memang perkataan kun fayakun ni benda yang kita kena ambil iktibar guys tentang kisah Amir ni. Menunjukkan betapa pentingnya asal niat tu. Sebab niat dia tu yang baik. Niat dia kerana Allah. Dia kata insya-Allah. Jika Allah takdirkan untuk dia, dia nak juga pergi haji. Dia ikhlas kerana Allah. Yang itu yang penting. Kita boleh nampak betapa dia punya pengharapan tu 100% kepada Tuhan yang satu. Dia tak berharapkan kuasa-kuasa dunia atau kuasa di tangan pengawal keselamatan kapal terbang, tak ada. Dia yakin yang bahawa Tuhan dah pemanggilnya untuk menunaikan haji. InsyaAllah ada rezekinya. Dia mungkin berkat kesabaran dia, kekuatan imannya dan keikhlasan hatinya untuk menunaikan haji tu, Allah memudahkan sampai kapal terbang berpatah balik 2 kali guys. Mesti jemaah-jemaah haji yang lain dalam tu berfikir, kenapa 2 kali berlepas ni asyik ada mechanical issue, ada masalah mechanical, kena perbaiki. Nasiblah si pilot tu berbuka hati kan, siap bergambar lagi berbuka hati untuk fikir mungkin ini kerana Amir tak ada dalam kapal terbang. Jadi ini berkat Tuhan, keajaiban Allah sendiri, kebesaran Allah. Kita kena sentiasa memuji Allah. Ramai yang memuji Allah kerana kan benda viral yang macam ni benda yang baik kan. Jadi ramai yang komen baik-baik, yang bercakap subhanallah. Sama-sama kita fikir di bulan Zulhijjah yang baik ni, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Jadi kat situ ramai juga yang komen memuji kebesaran Allah kerana benda ini viral tentang pemuda Libya ni, Amir ni. Jadi kat situ benda viral macam ni lah bagus guys, betul tak? Ramai yang teringat-ingat tentang perkataan kun fayakun, tentang kekuasaan, keesaan dan keagungan Allah, kebesaran Allah Maha Besar. Jadi kat sini aku doakan korang semua di bulan Zulhijjah yang baik ni dan di bulan haji, semoga korang semua yang pergi menunaikan haji atau umrah, dan haji itu yang paling utama, mendapat haji yang mabrur, amin, yang mabrur, dan selamat pergi dan balik. Korang boleh komen kat bawah apa pendapat korang tentang cerita Amir ni. Untuk aku memang
tersentuh hati aku dan terus membuatkan aku teringat kebesaran Tuhan. Dan takdir Tuhan tu takkan berubah selagi satu kau tak usaha dan niat hati kau tu ikhlas kan. Dan takdir ada dua. Ada takdir yang memang dah tetap, ada takdir yang boleh diubah dengan usaha dan doa. Jadi jangan pernah putus asa. Walau apa keadaan korang sekarang, korang tetap terus berusaha dan berdoa. Okey, aku doakan yang terbaik untuk korang. Semoga korang murah rezeki, diampunkan Tuhan di bulan yang baik Zulhijjah ini, dan musim haji ini semoga permudahkan semua urusan. Jadi korang, aku minta doa-doa korang juga. Aku minta maaf silap aku ke selama ni tercakap lebih terkurang. Dan aku maafkan untuk korang juga yang mana pernah tulis apa-apa yang tak baik ke. Aku okey je, okey. Aku maafkan korang. Terima kasih. Jangan lupa like video ni. Subscribe guys. Subscribe guys. Korang subscribe. Lagi best lagi korang. Yang lagi penting, korang tengok baik video-video aku sebelum ni. Banyak video aku dah share guys. Dan nantikan lagi. Banyak lagi video lepas ni, okey. Jangan lupa tengok video aku tu. Yang sebelum ni banyak. Korang tengok macam-macam aku post, okey. Jangan lupa like and subscribe. Bye. Panggilan haji telah tiba lagi. Alhamdulillah. Bye guys.